Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Maksudnya, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat buat hambanya pada hari kiamat. Di kesempatan ini, saya mewakili pengurusi, ahli jawatan kuasa, pengurusan dan ahli qaryah Masjid Seri Senayan mengucapkan selamat menyambut nuzul Al-Quran 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Marilah kita bersama-sama menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.